antara baris-baris kata tersimpan kisah manusia. Di balik helaian buku bersembunyi jiwa sang pengarang. Okey, kembali lagi bersama saya sebagai hos anda, Normaria binti Ahmad Hanafi dalam segmen kedua iaitu podcast Jejak Sastrawan Syekh Hamzah Fansuri. Bersama saya iaitu saudari Hanan selaku tetamu jemputan bagi segmen kedua ini. Okey, saudari Hanan, bila dikatakan tokoh sastrawan, sudah semestinya lah Syekh Hamzah Fansuri telah menerbitkan beberapa karya sepanjang zamannya. Jadi, bolehkah Hanan sedikit sebanyak berkongsi tentang apakah karya-karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Hamzah Fansuri? Baiklah. Assalamualaikum saudari Maria. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang karya-karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Hamzah Fansuri. Seperti yang kita ketahui bahawa Syekh Hamzah Fansuri ini telah menghasilkan pelbagai jenis karya yang bersifat kerohanian dan sedikit sebanyak mempunyai unsur tasawuf. Karya Hamzah Fansuri ini boleh dibahagikan mengikut konteks zaman dan juga perkembangan pemikiran beliau, iaitu pada zaman awal dan juga zaman pertengahan. Pada zaman awal, karya-karya Hamzah Fansuri ini lebih kepada menumpukan kepada pengenalan konsep wahdatul wujud. Apa itu konsep wahdatul wujud? Konsep wahdatul wujud ini merupakan doktrin kesatuan wujud yang telah dipelajari oleh Syekh Hamzah Fansuri daripada tokoh besar Sufi iaitu Ibnu Arabi. Dalam fasa ini, Hamzah Fansuri telah menulis karya beliau dengan penuh simbolisme dengan menggabungkan unsur bahasa Arab dan juga bahasa Parsi. Antara karya yang terkenal pada zaman awal ini adalah Syair Perahu dan Syarab Asyikin. Syair Perahu menggambarkan perjalanan kehidupan manusia sebagai sebuah pelayaran dalam lautan dunia kepada Tuhan. Seperti kita ketahui, perahu ini diibaratkan sebagai jasad, manakala laut ini pula diibaratkan sebagai dunia yang penuh dengan cabaran-cabaran dan juga liku-liku. Syair perahu ini menasihati agar manusia bersiap sedia diri mereka dengan ilmu dan juga iman sebelum memulakan perjalanan tersebut. Karya yang kedua pula iaitu Syarab Asyikin. Syarab Asyikin merupakan karya prosa yang membicarakan tentang cinta manusia kepada Tuhan. Dalam karya ini, Hamzah Fansuri telah menyampaikan dua ajaran, iaitu ajaran fana yang bermaksud meleburkan diri kepada Tuhan, dan juga ajaran kedua ialah ajaran baqa, iaitu kekal kepada Tuhan. Dalam karya ini, Hamzah Fansuri telah menulis karya Syarab Asyikin dengan menggunakan bahasa yang mendalam dan lebih kepada bersifat falsafah. Seterusnya pada zaman pertengahan hayat beliau pula, Hamzah Fansuri telah menuliskan karya-karya yang baru dengan lebih bersifat dakwah dan memberi teguran kepada masyarakat, terutamanya golongan agama yang tidak mengetahui apa itu hakikat sebenar ilmu tasawuf tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam karya pada zaman pertengahan ini adalah secara lebih jelas dan juga secara lebih terang, namun masih dikaitkan dengan unsur kiasan dan juga unsur kerohanian dalam karya tersebut. Salah satu karya yang terdapat dalam zaman pertengahan ini adalah Syair Dagang. Dalam Syair Dagang ini, Hamzah Fansuri telah menggambarkan bahawa manusia ini adalah sebagai pedagang yang sedang merantau di dunia. Beliau mengingatkan bahawa dunia ini hanyalah sementara dan menasihati agar manusia ini mencari dagangan yang hakiki iaitu Tuhan. Seperti yang kita tahu, kita tidak digalakkan untuk mencintai dunia ini secara berlebihan, namun kita digalakkan untuk mencintai akhirat itu secara lebih. Kesimpulannya, karya-karya Hamzah Fansuri ini telah mencerminkan perjalanan rohani seorang manusia tersebut dan perkembangan intelektualnya dalam konteks zaman yang penuh dengan cabaran. Dari zaman pengenalan wahdatul wujud sehinggalah dakwah dan teguran sosial, karya-karya beliau syarat dengan makna yang mendalam
meskipun mendapat tentangan yang hebat daripada golongan masyarakat pada zaman tersebut. Namun, karya Hamzah Fansuri tersebut tetap dianggap sebagai pemata dalam dunia kesusastraan dan juga kerohanian, di mana buktinya karya-karya Hamzah Fansuri ni masih wujud pada zaman kini. Itu sahaja daripada saya. Okay. Terima kasih saudari Hanan. Okay. Secara umumnya lah pelbagai karya yang pernah dihasilkan oleh Syekh Hamzah Fansuri ketika beliau hidup lah ataupun sepanjang zamannya. Salah satunya ialah Syair Perahu, Syiqab Ashikin, Syair Dagan, dan Syekh Hamzah Fansuri sendiri dia menekankan konsep wahdatul wujud. Okey, sebelum saya mengakhiri segmen ini, marilah kita dengar sedikit mutiara sastra daripada saudari Hanan. Sastra akal menjadi pendoman, pena menjadi cahaya. Wah, sedap ya mutiara sastra dia. Sangat berestetika. Okey. Jadi itu sahaja pada segmen kali ini, dan kita akan berehat dan kembali lagi pada segmen seterusnya, iaitu segmen pemikiran yang diketengahkan oleh Syekh Hamzah Fansuri yang akan diperkongsikan oleh tetamu jemputannya seterusnya. Sekian, terima kasih.